Okay, ni rumah dekat Seri Sentosa Puchong. Rumah ni asalnya dah lama dah kosong, so agak teruk. Lepas tu owner minta kita cat, kita repair, kita pasang semua kipas lah. Kipas dah pasang, tombol, tikar getah. Ruang tamu pun kita pasang kipas. Pintu kita cat, dinding pun kita cat. Bilik master kita buat kipas baru. Pasang tikar. Rumah ni tingkat 7 lah, ada lift. Di bilik medium pun kita pasang kipas juga. Dinding semua kita cat, pasang tikar. Rumah ni nak bagi sewa. Kalau ada owner rumah yang nak repair, nak bagi sewa, nak bagi jual, saya boleh uruskan juga. Ini bahagian dapur, tabletop kita baru buat. Okey. Bilik air. Kita pasang shower baru, bilik baru. Yang ni kita buat untuk mesin basuh. Plug pun kita dah tambah. Grill pun kita pasang bahagian sini dengan depan. Okey. Tombol depan kita pasang back box. Ni bahagian grill lah. Grill pun saya pasang juga. So kalau ada rumah nak bagi sewa, nak sewa rumah, nak jual rumah, nak repair, boleh contact dengan Syamin lah. Okay.